Okey kawan-kawan, so hari ini saya nak recommend anda satu kereta sedan yang sangat-sangat sporty. Orang muda mesti suka punya. So yang ni adalah Honda City tahun 2018 1.5. Okey, so untuk bulanan dia hanya dalam RM590 dan korang boleh mohon untuk full loan lah. Kereta ni boleh loan dengan bank lagi 8 tahun. So korang boleh tengok untuk outlook kereta ni cap dia ni masih lagi original. Alright, dan kereta ni datang sekali dengan jajan. Dan tengok bunga tayar pun masih lagi tebal. Okey, so depan dia ni including dengan lampu DRL dan juga body kit lah. So korang boleh tengok kereta ni dah siap memasang dengan full body kit. Okey, so interior dia condition banyak cantik lagi. Okey, kita start tengok dari steering lah. So steering dia ni multi-function steering. Ada cruise control. Okey, mileage dia dalam 81,000 lah. Dan ada original touchscreen display. Ada juga aircon control yang touchscreen. Okey, gear dia ni ada different sikit sebab yang ni hybrid punya. Okey, so untuk kerusi kereta adalah full original fabric seat, condition banyak cantik lagi. Okey, so untuk passenger seat dia, korang boleh tengok ruang memang sangat luas. Saya zoom out sikit, ruang dia memang sangat luas. Dan di sini korang boleh tengok ada lagi aircon blower. Okey, so design belakang dia korang tengok memang sporty lah sebab dah siap memasang dengan body kit. Ada lagi spoiler. Okey, so untuk boot dia ni boleh muat at least lah 4 hingga 5 luggage. Memang cukup pakai. So kawan-kawan, kalau korang minat dengan Honda City Hybrid ini, boleh cepat-cepat PM saya. Sebab yang ni tak silap aku ada satu unit sahaja. So itu sahaja kawan-kawan, kita jumpa next review.